Kalau tak ada pun ke arah tu juga. Sebab tu dalam Quran bila ada syatra sama, mana ke arah tu. Artinya hak ni tidak penting Dengan sebab itu hak luar ni macam-macam boleh berlaku Atas Baitullah ni roboh, walaupun kata rumah suci Baitullah, masjid yang paling mulia sekali di sisi Allah, bila mari banjir roboh. Berapa kali dalam sejarahnya berlaku begitu. Dan berapa kali roboh Kaabah kerana perang berlaku. Berapa kali roboh Kaabah. Dan puak-puak Qaramitah buat lari berapa puluh tahun buat lari. Hajarul Aswad tu buat lari. Dia orang letak jamban pokok dia. Hajarul Aswad tu selama mana? Tak ada Hajarul Aswad tu daripada Kaabah. Maknanya kurang lah. Macam-macam berlaku. Nak ayatnya hak tu hak zahir. Kita kat Islam tidak pegang pada hak tu. Walau bagaimanapun, kalau ada kita kena hormat lah. Kita kena jaga. Gitulah. Jadi Nabi SAW guna kalau. Dan seterusnya Nabi SAW kata, laulal hijrah tu, kalau tidak kerana hijrah, aku nak jadi orang Ansar. Tapi tak ada arah lah, moga aku telah berhijrah. Jadi hijrah tu nama yang Allah SWT bagi, muhajirin. Jadi kita tidak berterima kasih pula, tak terima pula pakat hak Tuhan bagi tu, kelebihan hak Tuhan bagi tu, tak ada arah. Tapi kalau nak kira kenal suka sangat pada puak-puak Ansar ini, aku nak jadi puak-puak Ansar. Kalau orang lain pergi ikut jalan lain, golongan Ansar pergi ikut jalan lain, aku nak turut ikut jalan puak-puak dia ni. Pasal apa? Puak-puak dia ni ada kelebihan yang sangat besar, iaitu kelebihan membela Islam, menolong orang-orang Islam. Itu besarnya. Jadi Nabi SAW kata, kalau tidak kerana hijrah, aku nak jadi orang Ansar. Tapi hijrah tu tak boleh, moga Tuhan bui juga. Jadi kita tak boleh nak buat tu. Jadi aku ni termasuk dalam muhajirin dah, tak boleh. Jadi kalau kita kata kalau kita tak apa. Sebab kita kata kita hoyak cerita. Mula kita nak dia tu. Kalau dia tak nikah lagi, kita nak itu. Kita kata. Tapi dia nikah dah. Habislah cerita dulu misalnya. Tak apa kata lagu tu. Nak cerita keadaannya. Tapi tak boleh dah. Dia nikah dah. Mati dah pulaknya. Tapi nak ayat cerita, andai katalah mati dah. Kalau tidak mati pun dia bini orang. Mula kita nak juga. Kalau itu kita nak minta dah lah mula. Misalnya kita kata. Tapi dah orang lain dah. Itu kalau boleh guna dah. Jadi itulah. Kedua-dua hadis ni kita sudah jumpa banyak kali dah. Hendaknya boleh guna tempat-tempatnya kalau ni. Tidak kata termasuk dalam angan-angan, khayalan, fidak. Hak tak boleh tu ada keadaan dia. Hak tak boleh tu, hak bolehnya ada keadaan dia. Maknanya perkataan kalau ini tidak boleh dihapuskan lah. Sebab ada ketikanya kita kena guna. Tak ada perkataan lain yang boleh mengambil alih perkataan ni. Hak ni lah hak paling tepat sekali. Dan tidak salah. Itulah maknanya. Kemudian bara' ikhtitamnya duduk di mana? Duduk pada kalau itulah. Lau tu sendiri, pada lau tu sendiri. Sebab orang ni kalau gini tak tahu mati. Kalau orang mau panjang lagi nak gini. Kalau ni nak gini. Banyaklah benda nak tu. Kalau gini banyak sangat kalau kita ni. Kadang-kadang kita terlupa kepada mati. Jadi kalau kita tu ingat kepada mati, mungkin tidak banyak sangatlah kalau kita. Ada pun munasabah lah. Jadi ini semua ni mengingatkan kepada mati belaka. Kita kena ingatlah, kalau lepas mati ni tak cukup berkalai lah kawan. Kena alah ke sana kata. Jangan kalau alah ke dunia saja. Jangan kalau alah ke dunia saja. Sebab kalau banyak sangat ni, kita atur 1000 kalau pun tak tahu lagi sebanyak mana kita nak dapat dalam dunia ni. Takut tinggal angan-angan saja. Jadi hak ni pun sepatutnya menjadi peringatan kepada kita kepada mati juga. Jadi sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.